Ingin merasai pengalaman bercuti di dua negara dalam satu masa, siang di kota Kuala Lumpur dan malam pula di Tokyo. Tak tahu bagaimana? Tengok video ini sampai habis. Terletak hanya beberapa langkah dari Pavilion KL dan 7 minit jalan kaki ke TRS Mall, di sinilah terletaknya sebuah Airbnb yang seolah-olah membawa anda terus ke Jepun. Sebaik sahaja pintu dibuka, anda disambut dengan suasana zen yang tenang, warna-warna natural, dekorasi moden dan sentuhan Jepun minimalis yang sangat halus. Ruang tamu luas dan lapang, lengkap dengan sofa empuk untuk lepak sambil tengok TV. Kalau anda perasan, ada elemen kayu natural, lampu rotan Jepun dan tekstur dinding yang buat kita rasa seolah-olah berada dalam rumah di Kyoto. Airbnb ini mempunyai 2 bilik tidur, satu untuk anda dan satu lagi untuk pasangan, anak ataupun your travel buddy. Setiap bilik dilengkapi dengan bantal dan katil yang empuk dengan bertemakan dekorasi Jepun yang membuatkan anda tidur lebih lena dan tenang. Dapur pula dilengkapi dengan keperluan asas seperti peti ais, microwave dan juga water filter untuk mudah anda minum air sejuk maupun panas tanpa perlu beli air minuman di luar. Wi-Fi juga ada disediakan di sini. Dan ini yang paling memukau, rooftop dia, naik sahaja ke atas anda akan nampak panorama Kuala Lumpur yang luar biasa. KLCC, KL Tower dan bangunan pencakar langit yang lain boleh dinikmati dalam satu pandangan. Kalau anda datang bersama anak-anak, jangan risau, di sini terdapat taman permainan yang luas dan selamat. Dan sambil-sambil itu boleh berenang di swimming pool yang menghadap TRX Mall. Waktu senja, langit mula bertukar warna dan city skyline menjadi background anda. Kalau anda nak merasai pengalaman unik ini, staycation dengan vibe Jepun di tengah-tengah Kuala Lumpur dengan akses mudah ke shopping mall, food spot dan city view yang menarik, this Japanese-inspired Airbnb is calling for you. Klik link di bawah dan mula plan staycation anda sekarang. Dan jangan lupa klik button subscribe untuk menjadi orang pertama yang mendapat maklumat lebih banyak staycation yang menarik di Malaysia maupun di luar negara.